Lawa geng. Dia macam ni. Tengok. Visor kereta Pro 2 Azia E. Geng, pasang visor untuk kereta Pro 2 Azia E. Ni visor dia. Yang besar sikit sampai. So dia ada 3 jenis ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang jenis Mugen. Yang ini macam ni. Dan ini belakang. Okey, bahagian depan ada tulisan Azia. Okey, belakang tak ada. So sebelum tu kita nak tampal, kita kena lap dulu bagi bersih ni. Okey, pastikan tidak terdedah dengan habuk lah. Okey. So okey geng, saya dah lap dah. Okey, dah kering. Okey, so kita supply ni, kita apply ni, okey, 94 ni. Okey, kita lap kat sini, kita sapu kat sini. Okey, function dia ni untuk bagi kuat lah. Okey, bagi kuat melekat lah kita punya visor. In case kalau tak ada benda ni, tak apa, just lap je berkering-kering. Okey, pastikan kering, tidak terdedah dengan habuk, boleh pakai. Okey, tapi kalau ada benda ni, lagi bagus lah. Okey, so kita kena sapu kat sini. Sebelum tu kita ukur dulu visor tu sampai mana dan kita akan sapu. Okey, 94 ni. Okey. Okey, ukur dulu. Okey, sampai sini, di sini. So kita akan letak primer kat sini lah. Okey. Kita letak, tunggu kering dalam 5 minit baru kita tampal. Okey. Sapu je. So tunggu kering dalam 5 minit baru kita tampal visor tu. Okey geng, dah kering dah. Okey, so kita tampal lah visor ni. Okey, buka dia punya double tap ni. Buka cara dia macam mana? Buka macam ni dulu. Okey, buka macam ni. Lepas tu kita tampal. Okey, buka slow-slow. So dah buka, just tekan-tekan je. Okey, siap visor depan. So visor belakang pula. Okey, untuk belakang ni macam ni. So, macam biasa, kita apply dulu ni primer. Kita dah ukur. Okey, ukur dah. Sini. Okey, tunggu kering 5 minit baru kita tampal. Okey geng, dah kering dah. So, kita akan tampal lah. Oh, tak perlu. Kita coba macam ni. Okey. Okey. Tekan-tekan. Settle. So geng, so inilah hasilnya. Okey, ini big size. Okey, untuk kereta Pro 2 Azia E. Saya pasang untuk Pro 2 kereta Azia E . Untuk kereta Azia semua ngam. Ini size besar. Okey geng, so harga tengah promo, boleh dapatkan dekat link sekarang.